Assalamualaikum dan selamat pagi. Macam biasa, balik jogging kita masak ya hari ni. Masak. Cuaca redup, cantik. Kacang panjang. Inilah pokok kebahagiaan ni, cantik kan? Okey. Sekarang fokus pada cili. Cili padi. Masya Allah. Cili padi dia muai besar-besar. Awak nak tahu tak saya nak masak apa hari ni? Saya nak masak mi soto. Kita petik cili dulu. Merah-merah sampai kering weh. Tengok. Ini kering sebab mati dia punya atas kan. Okey. Kita petik sekarang guna bekas ni. Jap. Dari sini potong perlahan-perlahan, takut patah, sayang. Dia punya buah tengah lebat, selebat-lebatnya. Tapi bunda ambil yang merah saja. Tuh, banyak yang merah. Oh ya, alhamdulillah. Jatuh bawah tu. Sayangnya. Allah. Ni dia. Dah habis yang merah-merah, tinggal yang hijau-hijau. Kita nak buat sambal kicap. Cukup untuk hari ini. Oh, banyak weh, banyak. Banyak. Kita masak dulu. Abangku, Banyak. Tu apa tu? buat sambal kicap. Pula. Dah siap, kita basuh, kita rebus. Elok dah hujan, dah berapa hari? 2 hari dah hujan dia sahabat kan? Saya masak bergedel. Request daripada anak nak foto bergedel katanya. Okay, kita buat bergedel. Bergedel kentang. Kentang kita goreng nipis-nipis. Bawang goreng, lada sulam, garam dan sedikit perasa. Okay, kita start lenyek. Perlu tenaga sahabat, perlu tenaga. Panas-panas ni. Nampak panas-panas. Kalau panas-panas macam ni, mudah kita kemetkan, mudah lembut. Nampak berasap. Sebab kita buat banyak hari ni, so encik suami bantu sebahagian. Tengok, orang lelaki senang, sado. Sekali tekan dah kemek dah kan.
Okey, inilah kejadiannya. Bergedel kentang siap digoreng. Okay, next kita goreng ayam. Ayam bunda dah buat sop, baru kita toast dan kita goreng. Itulah yang meletup-letup, so kita kena berjaga-jaga. Okey, ayam goreng dah siap. Bunda menggunakan 40 cm Masaki Kuali. Ni dia. Tak melekat, sangat bagus. 1, 2, 3. Tadam! Soto by Dapur Bonda. Okey, kuah sop dah siap. Ayam goreng pun dah siap. Untuk 2 ekor ayam goreng. Untuk 2 ekor ayam. Untuk soto. Padu tak padu? Caca! Ready. Okay, siap. Jemput makan dulu ya. Biasalah ni kan, orang Jawa guna pakai ni juga. Soto baik Bonda. Okey sahabat, sampai di sini dulu konten Bonda untuk hari ini dan jumpa lagi di konten seterusnya. Bye.